Tentang siapa yang berkata ketika dia pergi kat katil nak tidur, maknanya nak tidur lah, dia pun kata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maknanya aku minta ampun akan Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia saja. Aku bertaubat kepadanya, Tuhan yang hidup yang tidak mati. Faham lagi? Tiga kali sebut Ghafarallah, Allah akan ampun lahu bagi dia zunubahu, bukan zambahu satu dosa, zunub sekalian dosa. Banyak mana? Dah saya banyak dosa ustaz, ada 400 lebih. Faham? Nabi tambah belakang walau kana, walaupun adalah dosa itu misla khabar kana, misla zabadil bahri, seumpama buih di laut. Faham? 1,000,000 dosa Allah ampun. Tapi hutang orang tak ampun lah. Hutang kena bayar. Faham? Jangan kita hutang orang hardware 30,000 tak bayar. Tuan hardware kata bila nak bayar hutang saya? Syekh 3 tahun lebih. Habis dah. Habis mana? Saya malam-malam baca 3 kali la ilaha illallah. Tak habis dah tu. Nyanyalah harta orang tak boleh. Faham? Dosa kita yang lain lah. Dosa tengok punggung orang puang. Faham? Skodeng orang. Faham tak? Kalau ni pun banyak dosa. Orang banyak dosa dia ni. Pakai luar ketak kita tengok punggung ni. Mua je tengok. Jangan tipu dalam masjid ni. Tadi tengok. Aku tengok kau. Dosa. Pegang tangan awet. Tengok cerita Hindustan pusat jelek. Lagi tengok cerita orang putih pakai spender saja bikini. Tengok tak? Banyak tak dosa kita? Banyak Tapi pelik-pelik pesanlah ke anak-anak tu. Tutup aurat molek-molek lah. Kita orang Islam. Ni pelik-pelik dia ni. Baju pukat tu, baju macam pukat orang ayung buah anak ni buat baju lah ni. Bala mula. Jadi nampak berat kat dalam. Baju kan berlubang-lubang. Faham? Itu kita bawa kereta. Tak apa, traffic light. Dia mari duduk belok, naik skuter. Baju pakai pukat tau. Kita duduk pegang steering tengok alamak. Kau duduk sebelah. Patut pergi sejik, gisu kan? Jadi bengong-bengong jadi. Faham? Dok tengok rugi. Faham? Jadi tuan punya badan banyak dosa. Kita satu dosa sekali pandang, satu dosa. Tapi perempuan tu 1,000 orang tengok, 1,000 dosa. Dia pergi ambil gambar pula jadi statik letak dalam Facebook atau email JPEG ke apa ke, RAW ke apa. Orang duk tengok 1,000 tahun dosa. Nampak? Jadi hak lepas minta maaf pada Allah. Akan datang tak dah. Ingatlah orang perempuan bukan tali nak berlawa, nak keluar rumah ingat 2 benda. Pertama pakaian awak longgar, kedua labuh. Faham? Nak keluar rumah nak pergi pasar pasar malam, nak pergi klinik, nak pergi pampel, nak pergi apa ke anda lah. Nak beli jagung, nak beli ayam dan sebagainya. Nak pergi patah tak? Pakaian kita longgar, labuh. Bila di rumah sengkat ketat. Baru suami suka. Faham? Ni di rumah pakai baju kelawar. Perempuan pakai baju kelawar di rumah. Muka dah lah macam kelawar. Suami tengok Allah, nak utah tengok. Ingat nak keluar rumah, labuh dan longgar supaya Allah tidak murka. Faham?